hari ni kita ada customer Hilux GR baru Dia datang sini untuk upgrade lah. Dia kereta dia memang semua standard lagi, baru dia pakai dalam 2 ke 3 bulan. Dia dah pakai sikit dah rasa tak sedap lah, keras lah, dan lubang sikit dah, goyang-goyang lah apalah. So dia datang sini untuk upgrade. Jadi untuk customer Hilux GR ni memang saya akan recommend YSS Z series lah. Kalau untuk customer Hilux GR ni memang ini the best option lah. Untuk Z series ni, dia punya main kelebihan dia, kita ada 30 klik rebound adjustment guys. Okay, so sekarang saya bagi contoh lah. Okay, sekarang ni yang paling berat punya. Tengok nak tekan pun berat guys. Jadi tengok rebound dia memang slow. Kalau saya buat yang paling ringan, dia terus naik. Okay, so sekarang saya buat yang paling ringan paling ringan, dia kita tekan ringan je. Okay, naik pun laju je. Z series ni kalau nak guna untuk heavy duty, nak angkat benda berat ke apa, memang sesuai. Nak untuk buat daily driving punya car pun sesuai, sebab dia boleh adjust lah. So itu memang kelebihan dia. So kereta korang akan jadi lebih versatile. Nak guna untuk kerja pun boleh, nak guna untuk family car pun boleh, tak ada hal. Okay, so kalau korang berminat dengan Z series ni, korang boleh contact nombor kita orang ataupun datang je store kita orang dekat Puchong. Okay guys.